Customer ni contact kita orang bagi tahu dia nak kereta Nissan dia yang dah berusia 15 tahun, nampak bersih dan bau wangi. So tim kita orang sampai rumah customer jam 9 pagi dekat area Puncak Alam. Kita orang kena start awal pagi sebab condition kereta customer ni memang kotor sangat, memang barai. Kereta ni dah lebih setahun tak gerak-gerak, park depan rumah je. Dan proses cucian dia ambil masa lebih kurang 5 jam untuk cuci bahagian dalam sahaja. So package yang kita buat hari ni adalah interior detailing sekali dengan cabut seat. Anggaran kos dia lebih kurang RM500. So dalam package ni kita akan cuci keseluruhan bahagian dalam termasuk cuci seat, karpet, headliner bumbung, boot belakang, keseluruhan bahagian dalam termasuk dashboard. Dan lepas kita dah siap, kita akan letak UV dressing untuk kilatkan balik dashboard korang. Korang kalau berminat, klik je link dekat bio profile kita orang, WhatsApp, kita set appointment, tarikh yang korang free. Untuk buat masa sekarang, tim kita orang hanya cover sekitar kawasan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja. Okay, so aku nak minta tolong korang untuk komen, bagi rating 1 hingga 100 dengan hasil cucian yang korang tengok dalam video ni. Korang rasa berbaloi tak servis macam ni? Siap datang ke rumah lagi? Jangan lupa untuk komen, like dan share video ni dengan kawan-kawan korang. Terima kasih.